Sejak zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, tanah Melayu ini telah disulami dengan keindahan pegangan budi, akhlak dan akidah. Namun begitu, hadirin hadirat sekalian, saban hari tanah ini semakin luntur dengan nilai-nilai murni yang telah disemai, jiwanya lumpuh bak badai dan hati yang musnah bagai dipanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Jutaan apresiasi saya titipkan buat Nahoda Pengerusi Majlis, Barisan Penal Hakim yang menjunjung mahkota keadilan, penjaga masa yang berpegang teguh pada prinsip al-as, seterusnya hadirin maya pewaris bangsa negara Malaysia. Pagi yang indah diterangi sang mentari, bak menyinari pagi. Saya warnai dengan satu mandat untuk pertiwi yang berbunyi Rukun Negara, Wahana Transformasi Negara. Sidang maya berbisi. Izinkan saya untuk mendefinisikan Rukun Negara, Wahana Transformasi Negara secara konseptualnya. Rukun negara ini merupakan satu ideologi bagi mencapai perpaduan yang lebih erat serta kunci bagi menawan perubahan negara ke puncak kejayaan. Tatkala dikenang kegelapan masa pahit yang meruntung jiwa bagai ditusuk kerambit, kejadian 13 Mei 1969 yang telah meragut 196 nyawa, 439 insan yang tercedera dan juga kerusakan harta benda akibat rapuhnya serta goyahnya asas perpaduan kaum. Oleh yang demikian, tanggal 31 Ogos 1970 menjadi saksi lahirnya 5 pahlawan perkasa yang membuka lembaran baharu buat Malaysia. Itulah rukun negara kita. Ibarat adiwira yang mampu mengatasi garis pemisah antara kaum, 5 janji ini perlu dihayati serta diamalkan kerana pokok tanpa buah seumpama ilmu tanpa amal. Hadirin pemacu reformasi negara. Pertama, eratan kekeluargaan mencorak kain putih negara. Sabda Rasulullah SAW, anak-anak ini lahir diibaratkan kain putih, ibu bapa lah yang mencorakkannya. Ibu bapa perlu menciptakan warna-warna kehidupan yang bagaikan nilai-nilai murni kehidupan. Jikalau warna yang terang menghiasi kain putih itu, ini sememangnya dapat memenuhi kehendak pahlawan yang bernama kesopanan dan kesusilaan. Cuba kita fikirkan sejenak, apakah yang bakal terjadi kepada negara jika janji-janji ini dianggap remeh semata oleh institusi kekeluargaan. Lihatlah kurangnya pengetahuan sejarah dalam kalangan remaja sehingga sanggup membuka pekung di dada, tidak tahu menahu tentang bapa kemerdekaan dan mengaku artis luar negara sebagai idola. Maka harapan yang sebenar-benarnya buat institusi kekeluargaan ini perlulah digapai semula dengan berpegang kepada pepatah bapa borek, anak rintik. Bagaimana acuan begitulah rukuhnya. Hasilnya, modal insan kelas pertama yang berpegang janji untuk membangunkan peradaban negara dapat kita lahirkan bersama. Sidang hadirin yang penuh santun. Kedua, asas pendidikan teras kemenjadian manusia. Guru Bitara Nadi Negara, tema guru pada tahun ini yang seharusnya dapat memberi implikasi signifikan kepada perubahan manusia. Dengan mengimplementasikan rukun negara dalam pendidikan, para pendidik ini sememangnya penggerak kepada pemuda harapan bangsa, pemuda tiang negara supaya dapat membentuk golongan intelektual yang berpandangan jauh. Para pelajar juga perlu memainkan peranan kerana bertepuk sebelah tangan hanya akan menjadi sia-sia. Nah, saling tidak tumpah zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan sistem pendidikan negara yang menggunakan konsep timbal balik supaya transformasi negara bukanlah satu angan-angan mat jenin. 15 Februari 2023 menjadi tarikh keramat apabila pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatif untuk menjadikan pelajar seluruh Malaysia
sebagai duta melayani perpaduan. Inilah impak positif yang kita dapat lihat andai perkara 10 perlembagaan persekutuan sudah sebati dalam darah setiap anak watan. Inilah keluhuran perlembagaan. Hadirin yang cakna sekalian, kita sudah sampai ke destinasi terakhir, iaitu aspirasi pentadbiran. Teras peradaban negara. Kesetiaan kepada raja dan negara aset penting bagi rakyat. Andai tiadanya taat setia antara pemimpin dan rakyat, kisah Wa'dat Demang Labar Daud dan Sang Sapurba ibarat sejarah yang tidak punya ibrah. Hari ini, institusi raja dalam negara kita sememangnya memainkan peranan yang penting. Masih ingat lagi krisis politik yang kita hadapi pada 2022 yang menjadikan Majlis Raja-Raja memilih yang amat berhormat Perdana Menteri kerana tiada parti yang memenangi majoriti pilihan rakyat. Bahkan pemilihan ketua hakim negara baru-baru ini perlu melibatkan institusi raja agar kebebasan sistem kehakiman itu terus terpelihara. Semuanya seiring dengan slogan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Malaysia Madani. Menurut laman web rasmi Majlis Keselamatan Negara, rasional logo Malaysia Madani berbentuk 5 jari dengan jalur merah dan putih melambangkan prinsip-prinsip rukun negara. Perkara ini menjadi bukti bahawa kerajaan kita pada hari ini sememangnya mengambil berat akan rukun negara untuk membentuk masyarakat. Nilai murni dalam pentadbiran perlu dititik beratkan kerana hal ini seperti akar tunjang yang mencengkam tanah dengan kuat. Maka, kesetiaan kepada raja dan negara adalah nadi kestabilan tanah air. Kerana itu adalah janji abadi antara pemerintah dan rakyat. Sidang Dewan yang budiman. Sejak kali pertama mata ini melihat dunia, jari jemari ini telah menggenggam erat sebuah janji sebagai satu simbolik buat negara kita. Alangkah indahnya jika genggaman jari ini tidak dibuka hanya kerana sesuatu perkara yang tidak termeterai dalam janji setia akan negara. Jangan kita hilangkan adab, nilai dan jiwa yang sepatutnya tumbuh mekar di tanah merdeka ini. Sekian saja daripada saya. Sri Kandi Johor mohon permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.